Ini kisah hidup hamba Zama dekat Afrika Selatan. Mungkin tak ramai yang tahu, tapi Afrika Selatan dulu pernah jadi pengeluar emas terbesar di dunia, hasilkan lebih 30% daripada pengeluaran global. Tapi bila kos pengeluaran makin tinggi, syarikat antarabangsa pun lari ke tempat lain, meninggalkan lebih 6,000 lombong terbiar. Dan bila ada beribu-ribu lombong yang kosong, dengan ramai orang yang susah nak sara keluarga, lahirlah satu rangkaian jenayah besar yang polis Afrika Selatan pun sendiri susah nak kawal. Ada yang cuba nasib dekat atas tanah, tapi yang betul-betul terdesak sanggup bayar geng jenayah ratusan dolar untuk diturunkan ke dalam terowong yang sangat bahaya ni, semata-mata nak cari emas yang tulen dan lebih berharga. Diorang ni tak nampak cahaya matahari sama berbulan-bulan sebab kerja, makan, tidur, masak, pergi tandas semuanya dekat tempat yang sama. Diorang ni dipanggil Zama Slave sebab ramai yang keluar dari lombong tu bukannya bawa untung, tapi terbeban dengan hutang pada ketua geng. Semua ni sebab geng tu cas makanan dan bekalan dengan harga yang melampau. Perkataan Zama ni asalnya bermaksud to have a go, tapi sekarang dah jadi sinonim dengan kumpulan gangster berbahaya yang urus lombong emas haram. Dan sementara pekerja bawahan ni susah payah kumpul $1,600 dalam beberapa bulan, bos Zama pula dapat sampai $1,000,000 dalam sebulan dan cuma bahagi dengan beberapa ketua geng je. Dan yang paling teruk, pekerja ni setiap hari terdedah dengan risiko ditangkap atau hilang nyawa. Sebab unit taktikal yang lawan pelombongan emas haram ni tembak gas dalam terowong untuk halau orang keluar. Kadang-kadang diorang terpaksa masuk dan guna kekerasan.